Topik yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah satu isu yang sedang memberi kesan kepada jutaan warga emas di Malaysia, namun seringkali dipandang remeh oleh masyarakat kita. Isu tersebut ialah kehilangan jisim otot pada waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin menyangka bahawa kehilangan otot adalah satu proses penuaian yang semula jadi dan berlaku secara perlahan-lahan seiring dengan peningkatan usia, bukan? Hakikatnya, keadaan tersebut tidaklah semudah itu. Sekiranya anda tidak membekalkan nutrisi yang mencukupi kepada tubuh badan sebelum melelapkan mata, otot anda mungkin sedang menghilang sedikit demi sedikit setiap hari tanpa anda sedari. Apakah prinsip di sebalik fenomena ini? Hal ini berlaku kerana apabila kita tidur di waktu malam, tubuh badan akan memasuki fasa berpuasa yang panjang selama beberapa jam. Jika pada fasa ini tiada protein yang tersedia di dalam badan untuk digunakan, tubuh kita, demi mendapatkan nutrisi bagi mengekalkan fungsi asas kehidupan, terpaksa memilih untuk memecahkan tisu ototnya sendiri. Dalam sains fisiologi, fenomena ini dikenali sebagai proses katabolisme. Bagi warga emas di Malaysia, proses katabolisme ini berlaku dengan lebih serius. Puncanya adalah apabila kita mencecah usia 60 tahun ke atas, kecekapan tubuh dalam menggunakan protein akan mula merosot. Pakar sains menggelarkan fenomena ini sebagai rintangan anabolik. Ini bermakna, walaupun anda telah mengambil protein yang mencukupi pada waktu siang, apabila tiba waktu malam, otot anda mungkin masih tidak mendapat khasiat yang diperlukan, sekaligus gagal menjalankan proses pemulihan dengan sempurna. Namun, usah bimbang. Keadaan ini sebenarnya boleh diperbaiki sepenuhnya. Kajian telah membuktikan bahawa dengan hanya mengambil makanan tertentu dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum tidur, anda mampu mengurangkan kadar pemecahan otot waktu malam secara drastik. Malah, sesetengah makanan ini mampu merangsang pertumbuhan otot baharu semasa anda sedang nyenyak tidur. Hari ini, kami akan membongkarkan 8 jenis makanan pelindung otot yang paling berkesan untuk diambil sebelum tidur. Kami akan perkenalkan mengikut urutan dari nombor 8 sehingga nombor 1. Setiap cadangan makanan ini disokong oleh bukti kajian saintifik yang kukuh. Makanan yang berada di kedudukan pertama pula telah disahkan oleh kajian terbaru mampu meningkatkan kadar sintesis protein otot waktu malam sebanyak 22%, walaupun tanpa melakukan senaman. Jadi, sila sediakan nota anda. Selepas ini, anda akan belajar bagaimana untuk menyuntik kekuatan baharu ke dalam tubuh badan anda sebelum tidur. Sebelum kita bermula, jika anda benar-benar prihatin terhadap kesihatan diri dan keluarga, sila tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang diceritakan secara jujur oleh media arus perdana. Jika anda menyukai kandungan ini, sila type angka 1 di ruangan komen sebagai tanda sokongan kepada usaha kami. Mari kita mulakan dengan makanan di tangga ke-8. Ia sangat mudah dibeli di pasar raya seperti Lotus S atau Giant, harganya murah, tetapi kesannya sangat luar biasa. No. 8. Keju cottage cheese. Makanan tradisional ini kini telah menjadi senjata rahsia untuk melindungi otot warga emas di waktu malam. Anda mungkin muskil, adakah makan keju sebelum tidur benar-benar berkesan? Jawapannya adalah ya. Ini kerana keju cottage mengandungi sejenis protein yang sangat istimewa yang dipanggil protein kasein. Protein ini dicerna dengan sangat perlahan. Tidak seperti protein whey yang diserap dengan pantas dan dibuang dengan cepat, kasein mampu membebaskan asid amino secara stabil dalam tempoh 6 hingga 8 jam. Ini umpama memberikan bekalan nutrisi tanpa henti kepada otot anda sepanjang tempoh berpuasa di waktu malam. Jika protein whey diibaratkan seperti bunga api yang meletup kuat tetapi sekejap, kasein pula ibarat lilin yang terbakar perlahan namun konsisten memberikan cahaya dan haba. Kajian dalam British Journal of Nutrition mengesahkan perkara ini. Dalam kajian tersebut, warga emas berumur 60 tahun ke atas yang mengambil sedikit kasein sebelum tidur menunjukkan kadar sintesis protein otot yang 30% lebih tinggi berbanding kumpulan yang tidur dengan perut kosong. Cadangan kami ialah ambil kira-kira setengah cawan keju cottage rendah lemak 30-60 minit sebelum tidur. Anda boleh menambah hirisan pisang,
yang kaya dengan kalium untuk merehatkan otot, atau sedikit serbuk kayu manis untuk rasa yang lebih enak. No. 7. Telur rebus. Telur bukan sahaja padat dengan nutrisi, malah ia memberikan sokongan yang teguh kepada otot kita. Sebiji telur mengandungi kira-kira 6 gram protein berkualiti tinggi yang lengkap dengan kesemua 9 jenis asid amino perlu. Telur sangat sesuai untuk warga emas kerana ia kaya dengan lesen, asid amino yang dianggap oleh dunia sains sebagai suis utama untuk memulakan proses sintesis protein otot. Apabila usia meningkat, tubuh kita memerlukan protein yang lebih berkualiti untuk mencetuskan tindak balas pemulihan otot yang sama seperti waktu muda. Kajian dalam jurnal nutrisi mendapati warga emas yang mengambil telur setiap malam sebelum tidur selama 12 minggu mempunyai tahap pengekalan otot 19% lebih tinggi berbanding mereka yang tidak mengambilnya. Malah, tahap hormon IGF, 1, faktor pertumbuhan, mereka juga meningkat secara ketara. Telur rebus sangat mudah disediakan, tidak merangsang perut, dan tidak menyebabkan lonjakan gula dalam darah. No. 6. Tuna dalam minyak zaitun. Jangan pandang rendah pada tuna dalam tin. Tuna adalah ikan yang sangat rendah lemak tetapi sangat tinggi kepadatan proteinnya. Jika anda memilih versi dalam minyak zaitun, lemak tidak tepu daripada minyak tersebut akan melambatkan proses pencernaan secara keseluruhan. Ini membolehkan asid amino dibebaskan secara perlahan-lahan ke dalam badan anda sepanjang malam. Kajian pada tahun 2020 menunjukkan bahawa kombinasi protein dan lemak sihat ini meningkatkan sintesis protein otot waktu malam sebanyak 30% hingga 40%. Peserta juga mendapati badan kurang sakit pada waktu pagi dan tidur lebih nyenyak. Ambil kira-kira separuh tin tuna dan nikmatinya bersama hirisan timun atau biskut gandum penuh. Elakkan penggunaan mayones kerana ia lebih sukar dicerna dan boleh mengganggu kualiti tidur anda. No. 5. Yogurt Greek. Yogurt Greek adalah pilihan nutrisi yang sangat seimbang. Ia mengandungi kasein yang tinggi untuk perlindungan otot dan kaya dengan probiotik untuk kesihatan usus. Usus yang sihat bermakna penyerapan nutrisi yang lebih cekap. Tidak seperti yogurt biasa, yogurt Greek melalui proses penapisan 3 kali ganda menjadikannya lebih tinggi protein dan rendah gula. Kajian klinikal menunjukkan warga emas yang mengambil yogurt Greek sebelum tidur meningkatkan kadar sintesis otot sebanyak 29% dalam masa 6 minggu sahaja. Mereka juga merasa lebih bertenaga apabila bangun pagi. Kami syorkan ambil setengah cawan yogurt Greek asli tanpa gula. Anda boleh menambah sedikit serbuk kayu manis atau buah beri segar. Kalsium di dalamnya juga membantu mengurangkan kekejangan otot di waktu malam. No. 4. Susu suam dengan kunyit, golden milk. Minuman tradisional ini bukan sahaja membantu anda tidur, malah ia melindungi otot dan mengurangkan keradangan sendi. Susu mengandungi kasein secara semula jadi dan triptofan yang menggalakkan rasa relaks. Rahsia sebenar minuman ini ialah kunyit. Keradangan adalah punca utama pemecahan otot dan sakit sendi bagi warga emas. Kajian mendapati pengambilan minuman berprotein yang dicampur kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, sebelum tidur mengurangkan rasa kaku badan dan sakit sendi pada waktu pagi secara drastik. Panaskan secawan susu, atau susu badam garis miring soya jika anda alah laktosa, campurkan suku sudu teh serbuk kunyit dan secubit lada hitam, untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Minum 30 minit sebelum tidur untuk tidur yang lebih berkualiti dan pemulihan otot yang optimum. No. 3. Mentega badam, almond butter. Mentega badam kaya dengan lemak tidak tepu, protein tumbuhan, dan magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang membantu merehatkan otot dan sistem saraf kita, sekaligus mencegah kekejangan waktu malam. Kajian pada tahun 2020 menunjukkan warga emas yang mengambil sedikit produk badam sebelum tidur meningkatkan tahap keseimbangan nitrogen, petunjuk pengekalan otot, sebanyak 17%. Ia juga menurunkan tahap kortisol, hormon stres, yang boleh menyebabkan pemecahan otot semasa tidur. Ambil 1 sudu besar mentega badam asli tanpa gula tambahan. Anda boleh makannya begitu sahaja atau sapukan pada sekeping roti gandum penuh. Lemak sihat di dalamnya membantu menstabilkan tahap gula darah, mengurangkan risiko anda terjaga di tengah malam akibat lapar.
No. 2. Jos ceri masam, tak ceri jus. Ini adalah minuman berfungsi daripada alam semula jadi. Ia kaya dengan antosianin yang merupakan antioksidan kuat. Apa yang lebih menarik, ceri masam adalah antara segelintir makanan yang kaya dengan melatonin semula jadi, hormon yang membantu kita tidur. Kajian pada tahun 2019 menunjukkan warga emas yang minum jos ceri masam sebelum tidur mengalami pengurangan kesakitan otot sebanyak 25% dan kualiti tidur meningkat 18%. Apabila tidur lebih nyenyak, badan akan merembeskan lebih banyak hormon pertumbuhan untuk memulihkan tisu badan. Minum kira-kira 120-180 ml jos ceri masam asli 100% tanpa gula tambahan 30-45 minit sebelum tidur. Ia bukan sahaja menjaga otot, malah menjadikan sendi anda lebih fleksibel dan kurang sakit. No. 1. Minuman protein whey. Inilah juara dalam senarai kita. Ramai warga emas menyangka serbuk protein hanya untuk orang muda yang ingin membina badan sado. Tanggapan itu salah. Bagi warga emas 60 tahun ke atas, segelas protein whey sebelum tidur adalah kaedah nutrisi paling cekap dan saintifik untuk melindungi kekuatan fizikal anda, walaupun anda tidak melakukan senaman berat. Protein whey mengandungi semua 9 asid amino perlu dan sangat kaya dengan lesen. Kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition membuktikan warga emas yang mengambil 40 gram protein whey sebelum tidur meningkatkan kadar sintesis otot sebanyak 22%. Dalam jangka masa panjang, kelajuan berjalan, kekuatan dan keseimbangan badan mereka menjadi lebih baik. Bancuh satu pencedok protein whey berkualiti dengan air atau susu badam tanpa gula. Ia sangat mudah diserap dan membantu badan membina otot secara aktif semasa anda sedang nyenyak tidur. Sekarang anda sudah tahu bahawa otot tidak hanya hilang di waktu siang, tetapi ia lebih banyak dicuri semasa anda sedang tidur. Namun, dengan memilih makanan yang betul pada waktu yang tepat, setiap malam boleh menjadi peluang keemasan untuk anda memulihkan badan dan membina semula kekuatan. Mari kita imbas kembali 8 sumber nutrisi malam tadi: protein whey, keju cottage, telur rebus, tuna minyak zaitun, yogurt Greek, susu suam kunyit, mentega badam, dan jos ceri masam. Cuba pilih satu yang paling sesuai dengan anda malam ini dan amalkan selama seminggu. Perhatikan perubahan pada tubuh badan anda apabila bangun pagi. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan tanda suka dan kongsikan kepada rakan-rakan sebaya yang lain. Langgan saluran kami untuk lebih banyak tips kesihatan berasaskan sains. Ingat, usia bukanlah penghalang untuk menjadi lebih kuat. Setiap malam adalah titik permulaan baharu untuk kekuatan otot anda. Mari kita menjadi lebih sihat dan bertenaga bersama-sama. Kita jumpa lagi di video akan datang.